teknik tenangkan fikiran dengan tafakur, Barsi Islamik. Fikiran serabut, hati gelisah. Kadang-kadang kita tak perlukan jawapan, kita cuma perlu tenang. Hari ini saya kongsikan satu teknik tafakur mudah yang boleh diamalkan 5 minit sehari untuk tenangkan fikiran dan mendekatkan diri dengan Allah. Apa itu tafakur? Tafakur ialah duduk tenang, zikir perlahan dalam hati dan renung ciptaan atau kebesaran Allah. Ia seperti rehat minda dengan kesedaran akhirat. Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, terdapat tanda bagi orang yang berfikir dan mengingati Allah sambil duduk, berdiri dan berbaring. Ali Imran 190 hingga 191. Tafakur bukan kosongkan minda, tapi isi fikiran dengan kesedaran ilahi. Teknik 3 langkah tafakur ringkas. Langkah 1, duduk selesa, tarik nafas perlahan. Duduk tenang, pejam mata, tarik nafas 4 saat, tahan 4 saat, hembus perlahan 6 saat, ulang 3 kali. Langkah 2, zikir dalam hati secara perlahan, ucap perlahan dalam hati, Allahu Rabbi, La ilaha illallah, atau Hasbunallah wa ni'mal wakil. Rasakan ketenangan dalam dada, bukan sekadar di bibir. Langkah 3, renung satu nikmat Allah atau ayat Al-Quran. Contoh, renung kesyukuran, aku masih hidup, masih ada peluang kembali. Atau renung ayat, dengan mengingati Allah, hati menjadi tenang. Arat 28. Penutup seruan dan aplikasi. Amalkan teknik tafakur ini selepas subuh, sebelum tidur, atau bila emosi mula bergelora. 5 minit cukup untuk reset semula hati dan minda. Bila kita isi fikiran dengan nama Allah, kita akan lihat dunia dengan jiwa yang lebih lapang. Komen, saya pilih untuk tenangkan fikiran dengan mengingati Allah. Like, share dan subscribe untuk lebih banyak video kuasa minda dan motivasi Islami.